Ramai pembeli rumah dengar perkataan SNP, tapi sebenarnya tak faham apa maksud dia. SNP atau Sale and Purchase Agreement ialah perjanjian jual beli rasmi antara pembeli dan penjual. Bila SNP ditandatangani, barulah urusan pembelian rumah dianggap sah dari segi undang-undang. Biasanya, proses SNP bermula selepas loan lulus. Tempoh standard untuk tandatangan SNP adalah sekitar 14 hingga 21 hari, bergantung pada jenis hartanah dan kelajuan dokumen. Untuk rumah subsale, proses boleh jadi lebih cepat atau lambat ikut kesiapan penjual dan peguam. Untuk projek under construction, timeline ikut jadual pemaju. Kenapa SNP penting? Sebab dalam dokumen inilah semua perkara direkodkan seperti harga, tempoh bayaran, penalti, tarikh serah kunci dan hak pembeli. Silap faham, SNP boleh buat pembeli rugi ribuan ringgit. Sebab itu, buyer perlukan ejen yang betul-betul faham proses, bukan sekadar tolong tunjuk rumah. Kalau nak tahu step by step proses beli rumah dengan selamat tanpa stres, pastikan anda belajar dengan sistem yang betul. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.